Orang buat pesta ini nak buang sial. Kita mengundang sial oleh pemimpin-pemimpin. Nak kata apa tu? Sambung. Pesta ini bermula di Myanmar. Namanya Ting Yen. Ya, sebelum merebak ke Thailand jadi Songkran, Laos dan Cambodia. Jadi mengikut ajaran daripada Buddha ini, nak buang sial, maka kita kena mandi. Ya, pada masa yang sama mereka buat juga di wat ataupun di rumah ibadat mereka. Maka proses itu berjalan, termasuk pembersihan kawasan rumah ibadat ataupun temple, kuil dan sebagainya. Maknanya sumber pesta ini bukan sumber daripada budaya dan agama kita. Maknanya sumber daripada ajaran Buddha untuk buang sial. Masalahnya bila datang ke Malaysia ini, kita mengundang sial. Ini masalah yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ini. Bukan? Maknanya asal usul daripada ajaran Buddha lebih kurang 2000 tahun yang dulu, untuk buang sial, cara dengan mandi, sembuh air dan sebagainya, kita tiru, kita ambil. Nak ambil tiru tu, kalau boleh dapat disesuaikan dengan cara budaya kita, tak apalah. Tapi nampaknya kita ambil macam bulat-bulat, ambillah tanpa mengetahui apa tujuan sebenarnya. Sebenar daripada ajaran daripada Buddha ini untuk buang sial, untuk menjadikan kita bersih balik dan sebagainya. Tapi kita buat sekadar suka-suka dan sebagainya, akhirnya kita tak tahu ke mana arahnya kita nak bawa anak-anak muda negara kita ini. Kita gunakan atas alasan nak tarik pelancong dan sebagainya. Maka berlakulah bermacam-macam perkara. Saya berada di sini tidaklah tiap-tiap hari Bapa Beri. Saya nak sebutkan, saya berada di sini hari pertama, kedua saya tak datang. Ketiga saya datang balik. Saya nak tengok sebenarnya apakah benar-benar pesta air yang kita buat ini mencerminkan budaya, cara hidup kita, kalaupun nak tiru kepada orang lain. Jadi jangan claim lah bahawa apa itu pesta ini seolah-olah kita punya dan sebagainya. Tak ada. Kita tiru daripada orang lain. Asal usulnya namanya Ting Yen di Myanmar, Songkran dan sebagainya, dan dibuat cara tertutup. Kita pula buat cara terbuka. Dia macam kelab malam terbuka lah. Itu saya kata, orang buat pesta ini nak buang sial. Kita mengundang sial oleh pemimpin-pemimpin. Nak kata apa tu? Sambung. Saya nak sebut begitulah kan. Jadi saya nak sebutkan di sini, kita sebenarnya sedang mengundang sial. Orang lain membuang sial, kita sedang mengundang malapetaka dan sebagainya. Jadi saya nak sebutkan di sini, saya datang tu bukan untuk berseronok, bukan untuk join apa tu, ataupun untuk join diorang melompat-lompat, terkinja-kinja, tak tentu pasal dan sebagainya kan. Jadi saya join tu sebab bukanlah join, datang tengok. Datang tengok untuk melihat keadaan sebenarnya apa yang berlaku di situ kan. Dan amat nyata sekali bahawa pesta ini bukan pesta sebagaimana asal usulnya nak buang sial, tapi kita sedang mengundang sial ke negara kita ini oleh pemimpin-pemimpin yang perkataan itulah yang sepatutnya kita gunakan. Ni saya tak nak cakap lah, nanti kena lagi kan. Lagi apa nak tanya lagi, sila. Okey, daripada apa yang doktor nampak lah kan sepanjang 2 hari doktor kat situ, macam mana keadaannya? Sebab saya tertarik dengan satu post FB doktor yang menyatakan ini dah bukan jadi Bukit Bintang dah, ini dah jadi Bukit Binatang. Viral ayat tu. Kalau kita tengok manusia di situ memang dah tak serupa manusia lah. Itu saya katakan, tukar je nama Bukit Bintang ni kepada nama Bukit Binatang Mereka kata manusia itu terkawal. Saya tidak nampak terkawal lah. Di mana kita tengok lelaki dan perempuan bercampur begitu bebas, kemudian terkinja-kinja, melompat-lompat macam orang tak sedar diri. 3 hingga 4-5 jam lah kita tengok. Dia boleh berdiri di situ, melompat-lompat di situ, terkinja-kinja situ tanpa henti, dan air dipancut dan sebagainya di depan dan di belakang itu. Nah, kalaulah kita kononnya nak buat cara kita kan, kita bukan keadaan negara kita ni bukan kurang-kurangnya asingkanlah lelaki dan perempuan itu. Dia ada sebab dia stage depan dan belakang kan, tapi tak ada percampuran bebas sebegitu. Apakah ini yang kita nak tunjukkan kepada dunia? Dan satu lagi saya nak sebut di sini,
pesta ni, festival apa tu air ni, ternyata sama sekali dia bercanggah dengan agama, budaya dan perlembagaan negara kita dan tidak ketinggalan dasar kebudayaan kebangsaan 1971. Saya nak sebut ini sebab pesta ini pertamanya, kenapa saya katakan dia bercanggah dengan adat budaya kita, dia langsung tidak mencerminkan masyarakat di negara kita ini yang majoritinya orang Islam. Yang kedua saya nak sebutkan, dia bercanggah dengan perlembagaan negara kita ini yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kalau kita tengok di situ dari segi percampuran bebasnya muzik yang merasuk dan menggila, ini bukan muzik tempatan saya nak sebutkan, ini muzik barat yang merasuk dan menggila itu dengan DJ-nya yang bercakap dan sebagainya. Kalau saudara tengok sepanjang pesta itu, sepatah pun bahasa Melayu tidak digunakan, sepenuhnya dalam bahasa Inggeris ini. Apakah kalau kita nak tarik pelancong, kita nak ajar pelancong bahasa Inggeris, bukan? Orang Arab tu tak reti lah dan orang yang bukan daripada negara barat kan, dia tak pandai bahasa orang putih. Jadi kita cakap bahasa putih, lebih baik kita cakap bahasa Melayu, dan itu pun sudah termaktub dalam perlembagaan. Jadi pesta ini dirancang langsung mengenepikan sama sekali kedudukan perlembagaan negara kita, dan pada masa yang sama rujuk balik dasar kebudayaan kebangsaan 1971 yang kita telah rangka, di mana apa-apa juga pertunjukan budaya asasnya mesti budaya kaum asal. Maknanya bumi terasnya adalah Islam, Melayu, Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Kita tengok ada tak asas itu? Tak ada langsung, tak ada. Cara mereka beraksinya, kemudian bahasa yang digunakan, budaya Melayu langsung tidak tertonjol. Kalaulah dasar kebudayaan kebangsaan itu jadikan sebagai asas, mana budaya kita ini kita tonjolkanlah. Tak ada langsung, sepenuhnya menggunakan bahasa Inggeris. Dan kalau kita tengok artis-artis dia minta maaf, cakaplah memang sial lah. Itu kata tu. Memang dia tahan tadi. Memang mengundang sial tu. Memang saya sebut ni sebab saya tengok sendiri. Cikgu pun ada, cikgu Syamuddin pun ada, bukan? Memang dia mengundang sial dengan pertunjukan sial tu. Itu sebenarnya hakikat dia yang berlaku, yang saya nak tunjukkan. Bila saya pergi ni, bukan saya nak join dia, nak bersama mereka dan sebagainya, tak ada. Tapi kita pergi itu untuk melihat keadaan sebenar. Baru Papa Berry boleh yakin dengan saya, Sufi boleh yakin dengan saya kan. Kalau tidak, kita kata kita tengok begitu je kan. Kita tengok keadaan sebenarnya. Ini belum masuk lagi ada yang mengganas tunjuk pisau dan sebagainya. Itu saya tak nak sebut. Sebab itu saya tak nampak, tapi dia viral dalam media sosial kan. Jadi saya nak sebutkan di situ, orang lain buat asal usul pesta ini nak buang sial, kita sedang mengundang sial. Itu saya kata Bukit Bintang ni dia tak boleh lah namanya Bukit Bintang, dia kena tukar jadi Bukit Binatang. Minta maaf cakap ni, saya kena sebut benda itu walaupun nampak kasar. Ya. Okay, Doktor, kalau kita tengok, kita sekarang ni sebenarnya sedang ada krisis air, di mana kita ni dengan data center yang perlukan air yang banyak. Kemudian beberapa bulan lepas, beberapa negeri ada buat solat sunat istisqa untuk mohon hujan waktu kemarau panjang. Jadi bila menteri buat macam ni, adakah dia sebenarnya dah mengganggu sensitiviti agama? Dia, sebelum saya jawab soalan itu, asal usul pesta air ni di Myanmar ni yang sebut sebagai Qingyan itu, selain daripada nak buang sial, dia peralihan daripada musim panas nak pergi kepada musim sejuk. Itu dia buat daripada pertengahan April itu. Tak. Kita tengok sumber dari segi sumber ilmu dia dulu kan, baru kita boleh faham kan. Tu orang kata orang lain buat ni ada sebab dia. Dan sebab panas-panas dia nak sejuk balik. Negara kita ni ialah biasalah kan, kita panas tidak, sejuk tidak kan. Nak kata kita nak panas sejuk balik memang tak adalah, sebab cuaca kita biasa je kan. Jadi
keperluan untuk sambut tu, kita pun kena fikir kan juga kenapa kita nak sambut sebegini kan. Dan kita pula di negara kita sekarang ni, ada negeri yang ada hujan, ada yang negeri kemarau, kepanasannya meningkat kan, macam di Kedah dan sebagainya kan. Dan sehingga kan Masjid Surau dia buat semayang, dia minta apa tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dianugerahkan hujan dan sebagainya kan. Dan pada masa yang sama, kalau saudara tengoklah semalam kan, tanyalah cikgu dia ni apa tu, kami datang je, you tengok berjalan tu dah cukup dah, air yang mengalir tu macam air banjir tu dah punya banyaknya air itu dibazirkan. Saya tak tahulah, kalau hari pagi ni kita tengoklah poster kan, dia kata 80,000 pengunjung datang dalam dalam masa 3 hari, dan kemudian dia kata tempah hotel penuh. Saya tak nampak pula kawan saya tempah hotel sehari sebelum, relax aja kan. Dah, dia kata boleh menjana ekonomi dan sebagainya. Itu kita serahlah kepada mereka untuk mengira kan. Tapi apa yang saya nak sebutkan, dikala orang susah, dikala rakyat susah ya, nak dapatkan air dan sebagainya, kita pula membazirkan air dengan sebegitu rupa kan. Saya bimbang bila kita mengundang sial ni, minta maaf cakap lah kan, apa tu, bila kita mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kalaulah ditakdirkan kan ya, kita menghadapi kemarau berpanjangan disebabkan oleh tangan-tangan kita ini yang menggunakan air ini untuk kemaksiatan. Ini saya bimbanglah ya. Kita menggunakan air bukan untuk cari keredaan. Kalau orang Buddha buat contoh kan, dia buat pesta ini ribuan tahun dulu, dia mandi untuk buang sial, maknanya dalam bahasa kita dia nak mencari redha Tuhan. Dia lah contoh, saya guna kata redha tu walaupun tidak sepatut digunakan. Maknanya ya, orang lain gunakan air untuk cari kesucian dalam diri dan agama kita, agama mereka. Kita gunakan air bagi tujuan kemaksiatan ini. Adakah ini wajar kita buat? Ini sepatutnya, minta maaf lah, pemimpin-pemimpin kita fikirkanlah ya, mufti-mufti kita cakap jugalah, jangan dengar Jabatan Agama Jawi dia cakap, mufti wilayah cakap, mufti lain kena cakap jugalah ya. Kalau nanti datang balak dan sial ini, bukan saja kena kat kita, mufti pun kena juga kan. Sama juga orang yang berada di jabatan lain, sama juga PTD contoh je lah, PTD pun tak boleh lepas juga kan. Mereka berada di jabatan apa itu kerajaan kan. Bila pemimpin mereka buat program sebegini, bantahlah dengan berani kan, tunjukkan, bersuaralah, jangan diam aja, tak boleh ya. Memanglah kita menjuru pada agamawan bercakap dan sebagainya. Sekarang ni agamawan pun dah takut nak bercakap, semua macam ni lah, mencari makan kan. Jadi kita minta lah kan, macam mana kan, suaralah kan. Tapi tu lah doktor, satu kepelikan saya lah kan, semua pihak dikatakan bersuara, tak kira bersuara tu garang ke, tegur-tegur manja ke kan, main tegur sekali lalu semua pihak tu siapa Bapa Ferry? Saya boleh kira je adalah pihak tu lah kan. Dan tekanan pun tinggi terutama di rakyat. Tetapi kenapa agaknya Menteri Pelancongan ini berkeras hendak menganjurkan juga benda ini walaupun mendapat tentangan daripada rakyat bawahan terutamanya kan. Dan juga mengapa agaknya kerajaan terutamanya kepimpinan bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Zaid Hamidi, Anwar langsung tu bercakap lah kan, Zahid ada je bercakap walaupun macam miau sikit kan. Kenapa dia orang tak gunakan kuasa untuk just batalkan je benda ni? Dua soalan je. Ataupun kalau tambah sikit soalan tu, Menteri jawab, lu tak suka tu tak datang lah. Ini statement yang sangat kurang hadiah kan. Lu tak suka tak datang lah. Lu tak suka jangan datang kan. Dan ini akibatnya apabila kita tak dapat membezakan pemimpin yang kita pilih, mana dia harbi mana dia zimi. Dan saya sarankanlah kan, ketua kita pun datang dah. Saya sarankan kena carilah pemimpin zimi. Kalau kita cari pemimpin harbi ni
yang jelas-jelas menentang agama kita sebagai agama agama kita ni agama persekutuan. Maknanya semua kena hormatlah. Jangan bertindak bercanggah dengan melampaui perlembagaan negara kita kan. Tapi masalahnya kita bertindak ni melanggar perlembagaan negara kita. Jadi orang sebegini sepatutnya tidak dilantiklah kan. Kita minta rakyat buka mata lah. Rakyat buka mata melihat siapakah sebenarnya pemimpin kita ini. Kalau tanya saya lah, haramkan tangan kita undi orang-orang segini dalam PRU yang akan datang, kerana dia tidak bawa kita ke arah kebaikan tapi kepada kemaksiatan, kemungkaran dan sebagainya lah. Jadi saya harap semua kita dapat mengambil iktibar daripada keadaan ini lah. Gitu. Okey. Banyak tu cinta kau.